Ramai orang terus takut bila nampak bahan yang berkaitan dengan minyak dalam produk skincare ya. Sebab dalam kepala biasanya kita faham minyak tu sama macam minyak pada kulit ya. Bila kulit makin berminyak, pori pula tersumbat dan jerawat makin naik. Tapi sebenarnya bukan semua bahan yang seakan minyak itu musuh kulit. Ada satu bahan yang sangat menarik sebab ia boleh bantu kulit rasa lebih lembap, lebih selesa dan tak terlalu berat pada kulit. Bahan itu adalah squalane. Dan dalam video kali ini saya nak anda faham squalane dan beza dengan squalene, siapa yang sesuai guna bahan ini, cara gabung dengan bahan aktif lain dan cara nak pilih produk squalane ikut keperluan kulit anda. Jom, let's glow together. Hai glowers, mungkin anda pernah nampak atau dengar nama squalane, anda juga mungkin pernah dengar nama squalene ya, dan tertanya-tanya adakah dua bahan ini sama. Squalene adalah sejenis lemak semula jadi yang memang wujud dalam kulit kita ya. Ia bantu sokong lapisan pelindung kulit ataupun skin barrier, tapi squalene kurang stabil dan mudah teroksida apabila terdedah kepada udara. Sebab itu dalam produk skincare kita lebih kerap jumpa squalane ya. Squalane adalah bentuk yang lebih stabil, lebih tahan lama, lebih sesuai digunakan dalam formulasi skincare. Mudahnya, squalene ialah versi semula jadi pada kulit, manakala squalene ialah versi yang lebih stabil dalam produk skincare. Walaupun ia seakan minyak, oil-like ya, teksturnya biasanya ringan, lebih selesa berbanding minyak yang berat. Sekarang kenapa kita perlu ambil tahu tentang squalane ya? Salah satu masalah kulit yang ramai orang alami ialah kulit kehilangan kelembapan terlalu cepat. Contohnya lepas cuci muka, kulit rasa tegang. Bila pakai skincare pula, kulit rasa pedih. Pakai pula solekan, kulit nampak patchy ataupun tak smooth. Ini boleh berlaku sebab skin barriernya sedang lemah dan kulit mengalami dehydration. Bila skin barrier tak cukup kuat, air dalam kulit lebih mudah hilang. Akhirnya kulit boleh jadi kering, tegang, sensitif dan mudah terganggu. Squalane bertindak sebagai emollient iaitu bahan yang bantu lembutkan dan licinkan permukaan kulit. Ia juga bantu kurangkan kehilangan air daripada kulit dengan memberi lapisan perlindungan yang ringan. Sebab itu squalane boleh dipertimbangkan jika kulit anda selalu rasa kering, tegang atau tak selesa. Bagaimana pula kalau kulit anda berminyak ataupun mudah berjerawat? Dan ramai orang fikir kulit berminyak mesti elak semua bahan yang seakan minyak. Sebenarnya tak semestinya. Kulit berminyak pun boleh alami dehydration. Rasa tegang lepas cuci muka pun boleh, ataupun boleh juga kulit berminyak ni ada skin barrier yang terganggu. Terutama jika terlalu kerap exfoliate, terlalu banyak guna produk jerawat atau mencuci muka dengan pencuci yang terlalu kuat. Jadi soalan yang lebih tepat bukan boleh tak guna squalane pada kulit berminyak, tapi produk squalane jenis apa yang sesuai untuk kulit berminyak. Squalane biasanya dianggap ringan dan kurang berisiko menyumbat pori-pori bagi kebanyakan orang. Tapi tetap juga bergantung pada formulasi penuh produk dan juga cara kita guna produk. Jika kulit anda berminyak, pilih tekstur yang ringan, gunakan sikit dulu dan perhatikan juga reaksi kulit anda. Boleh tak guna squalane bersama bahan aktif lain? Secara umumnya, ya boleh. Squalane mudah dimasukkan dalam rutin kerana ia bukan bahan exfoliating, bukan bahan yang menyebabkan kulit mengelupas, bukan bahan aktif yang agresif. Squalane boleh digunakan bersama bahan seperti hyaluronic acid, ceramide, niacinamide, vitamin C, retinol pun boleh. Jika anda guna hyaluronic acid, squalane boleh bantu kulit rasa lebih lembap dan selesa. Jika gabung dengan ceramide, ia boleh bantu sokong skin barrier terutama untuk kulit kering atau sensitif. Untuk yang baru mula guna retinol, squalane boleh jadi bahan sokongan supaya kulit anda rasa kurang kering dan kurang rasa tak selesa tu. Tetapi kalau kulit anda sensitif, jangan masukkan terlalu banyak produk baru dalam satu masa ya. Perkenalkan satu produk dahulu dan perhatikan reaksi kulit, baru tambah satu lagi produk baru. Sebelum pilih produk squalane, ada satu kesilapan biasa yang perlu dielakkan. Ramai orang beli produk hanya sebab nampak satu bahan yang menarik dalam senarai ingredient. Contohnya nampak squalane, terus fikir produk tu mesti melembapkan, mesti sesuai dengan kulit sensitif, mesti bagus untuk skin barrier. Sebenarnya tak boleh pilih produk berdasarkan satu bahan sahaja. Squalane dalam cleanser
tak berfungsi sama seperti squalene dalam krim, dalam essence atau serum. Setiap jenis produk ada peranan yang berbeza, jadi pilih berdasarkan 3 perkara. Masalah kulit anda, jenis produk yang anda perlukan dan tekstur kulit yang anda selesa. Kalau kulit rasa tegang selepas cuci muka, lihatlah cleanser ya. Kalau kulit rasa kering, tengok krim. Kalau nakkan hidrasi yang ringan, essence atau serum mungkin lebih sesuai. Kalau anda berminat untuk cuba produk yang mengandungi squalene, ini beberapa produk yang anda boleh pertimbangkan. Pertama, kalau kulit anda selalu rasa tegang selepas cuci muka, anda boleh pertimbangkan The Ordinary Squalene Cleanser. Teksturnya berubah daripada balm kepada rasa oil light yang ringan, bantu melarutkan sunscreen, makeup ringan dan juga kotoran pada kulit. Ia sesuai untuk dipertimbangkan pada kulit yang mudah rasa kering dan tak selesa lepas cuci muka. Kedua, kalau kulit anda sangat kering, mengelupas atau ada kawasan kasar seperti pada siku, lutut dan tumit, anda boleh pertimbangkan QV Cream. Krim ini mengandungi squalene bersama bahan pelembap lain untuk bantu kulit rasa lebih lembap dan selesa. Untuk muka, terutama kulit berminyak atau mudah berjerawat, guna sedikit dahulu ya produk ini dan lihat reaksi kulit. Kalau anda suka tekstur yang ringan tapi masih mahu tambah kelembapan sebelum serum, anda boleh pertimbangkan Tata Gaultier Honey Milky Treatment Essence. Teksturnya milky essence, ringan dan sesuai untuk kulit yang rasa kurang lembap, ya, kusam ke atau tak cukup rasa fresh tu. Adanya squalene di dalam formula produk ini bantu kulit anda rasa lebih lembut dan selesa tanpa rasa terlalu berat. Produk seterusnya saya nak recommend adalah S Nature's Aqua Squalene Serum. Ini sesuai untuk anda yang cari serum ringan dengan fokus kepada hydration and skin barrier support ya. Ia boleh bantu kulit rasa lebih lembap, licin, selesa, terutama jika kulit mudah tegang, kering atau sensitif. Untuk kulit berminyak guna sikit dulu. Untuk kulit kering boleh lapiskan, layerkan dengan moisturizer selepas itu supaya kelembapan lebih terjaga. Jadi adakah squalene bahan wajib ada dalam rutin skincare semua orang? Tak semestinya. Tapi kalau kulit anda selalu rasa kering, tegang, mudah tak selesa atau anda sedang cari bahan yang lembut untuk bantu kulit anda rasa lebih seimbang, squalene adalah bahan yang boleh anda pertimbangkan ya. Cuba semak produk skincare anda di rumah tu, ada tak bahan squalene dalam cleanser, moisturizer, essence atau serum yang sedang anda gunakan? Kalau ada, komen di bawah dan beritahu saya produk apa yang anda gunakan. Okey, jumpa lagi di dalam video akan datang. Bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.